Jangan tunggu, terus tambah. Ramai penyimpan emas yang baru ingin simpan emas tetapi sibuk tunggu harga emas turun. Refresh harga hari-hari, akhirnya emas tidak ada, duit pun entah ke mana. Penyimpan emas yang berdisiplin tidak kisah tentang harga naik ataupun turun. Harga naik tetap beli, harga turun lagi seronok kerana boleh tambah gram emas yang lebih banyak. Kesilapan biasa, sibuk kejar harga sampai stres, tapi tabungan kosong. Percaya kepada boleh teka masa yang terbaik beli emas, akhirnya terlepas peluang. Cara yang betul menjadi penyimpan emas adalah tetapkan tabiat 1 gram sebulan melalui akaun emas Gap. Fokus kepada gram terkumpul, bukan harga jangka pendek. Ingat, emas simpanan jangka masa panjang. 1 gram 1 bulan, setahun telah pun ada 12 gram, 5 tahun telah pun menjadi 60 gram emas. Sikit-sikit kumpul, lama-lama menjadi bukit. Jangan tunggu, terus tambah gram emas sekarang. Stop kejar harga, fokus tambah gram setiap bulan. Konsisten adalah kunci yang sebenar sebagai penyimpan emas yang berjaya. Untuk mulakan tabungan dengan akaun emas Gap, terus hubungi saya, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.